Suasana penuh harmoni dan kebersamaan menghiasi Majlis Ramah Mesra dan berbuka puasa bersama masyarakat serta gerakan koperasi Tamparuli yang berlangsung di Kiwoi, Tamparuli. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Wan Benedict, turut hadir menyertai majlis tersebut yang melibatkan kerjasama antara Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Institut Koperasi Malaysia dan Angkasa. Beliau menyambut baik inisiatif ketiga-tiga agensi tersebut dalam mendekatkan gerakan koperasi kepada masyarakat, terutamanya melalui penganjuran taklimat dan pemberian bantuan kepada golongan asnaf sepanjang bulan Ramadan ini. Dalam ucapannya, Wan turut berkongsi tentang pelbagai inisiatif pembangunan keusahawanan dan koperasi yang sedang giat dijalankan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, termasuk kisah-kisah kejayaan koperasi tempatan yang berjaya melonjakkan taraf ekonomi komuniti masing-masing. Beliau berharap agar semangat keusahawanan dan budaya koperasi di Tamparuli terus berkembang selaras dengan agenda memperkasa ekonomi rakyat. Terdahulu, Datuk Wan bersama Ahli Parlimen Tuaran, Datuk Seri Panglima Wilfred Majlis Tanah, telah mengunjungi Masjid Kiwoi dan menerima taklimat mengenai keperluan penambahbaikan kemudahan di masjid berkenaan. Antara keperluan utama yang dibangkitkan ialah pembinaan ruang khas untuk pengurusan jenazah yang masih belum dilengkapi. Atas keprihatinan terhadap keperluan komuniti, Wan bersetuju meluluskan peruntukan sebanyak RM18,000 daripada peruntukan menterinya bagi membiayai pembinaan kemudahan tersebut. Majlis berbuka puasa ini bukan sekadar acara tahunan tetapi turut menyemai semangat kerjasama, keprihatinan dan pembangunan yang inklusif di Tamparuli.
ke sini. Pada tahun lepas saya telah minta dan mencari peruntukan sekitar 500,000 untuk diturunkan di kampung ini untuk menambah baik jalan raya. Tapi kerana jaraknya itu agak jauh, seperti mana yang dapat kita lihat, hanya di kawasan perumahan saja yang dapat kita konkretkan pada ketika ini. Dan hari ini saya mesti turun kembali, bukan hanya meninjau apa yang telah siap, tetapi juga apa yang belum siap dan apa yang diperlukan lagi, supaya kita boleh merancang bagaimana mencari penyelesaian masalah. Sambutan Pesta Keamatan di Kampung Piak, Kadamaian berlangsung dengan penuh warna-warni dan semangat perpaduan. Turut memeriahkan acara ini ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Kadamaian merangkap Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Yewon Benedict, yang hadir bagi menyempurnakan perasmian sambutan tersebut. Dalam kunjungannya, beliau turut meluangkan masa meninjau pembinaan jalan konkret dalam kawasan perumahan kampung yang dilaksanakan hasil peruntukan RM500,000 daripada Kementerian Ekonomi. Projek ini merupakan susulan kepada perbincangan beliau bersama Menteri Ekonomi, Datuk Seri Rafizi Ramli, tahun lalu satu usaha untuk meningkatkan kemudahan asas penduduk luar bandar. Dalam ucapan beliau, Yewon turut berkongsi mengenai pelbagai inisiatif kerajaan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, khususnya melalui pendekatan dasar pandang ke timur dalam negara yang memberi fokus kepada pembangunan akal umbi. Sebagai respon kepada keperluan penduduk kampung, beliau mengumumkan peruntukan khas sebanyak RM50,000 bagi memulakan pembinaan sebuah dewan terbuka di kampung ini. Kemudahan ini dijangka menjadi pusat aktiviti komuniti dan memperkukuh jaringan sosial masyarakat. Selain itu, sumbangan sebanyak RM10,000 turut disampaikan melalui inisiatif Sentuhan Kasih Adun Kadamaian bagi membiayai pembelian generator dan lampu solar untuk balai komuniti demi memastikan kemudahan asas lebih selesa dan berfungsi. Suasana mesra dan penuh harmoni mewarnai sambutan rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri yang diadakan di Kampung Tambulian Ulu, Kadamaian baru-baru ini. Acara ini dianjurkan oleh pengerusi JKKK Kampung, Saudari Hildawati, dan turut dihadiri oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Kadamaian, Datuk Yewon Benedict. Dalam ucapan ringkas beliau, Yewon melahirkan keyakinan bahawa semangat kekeluargaan, keharmonian agama dan perpaduan kaum yang kukuh di Sabah, terutamanya di Kadamaian, mampu menjadi contoh yang baik untuk seluruh rakyat Malaysia. Sambutan Aidilfitri ini turut dimeriahkan dengan penyampaian bantuan raya oleh Yayasan Bank Rakyat kepada 60 orang penerima daripada golongan asnaf yang terdiri daripada penduduk Ketambulian Ulu, Ketambulian Laut dan Kisorok.